Welcome back to Haikal Azhari channel. So jangan lupa like, share dan subscribe aku channel untuk the next content. So hari ni aku dah lama tak buat Lalamove. So aku rasa macam menarik nak buat balik Lalamove. Bukanlah, tapi dia just macam mengimbau zaman-zaman susah dulu. Tak adalah, sekarang pun tak adalah senang sangat, tapi cuma sekarang ni aku rasa macam nak cuba balik buat Lalamove. Tapi aku ni KL. So sekarang ni aku buat Lalamove ni untuk pergi ke KL je. Satu job. Actually aku dapat job. Jom tengok job aku. Nama kau Haikal. Kuat macam bunyi halilintar. Kan kita lepak. So sekarang ni aku dah pergi ambil pick up item dekat Taman Kencana. So kiri, stand by. Hari ni temani duit kopi dengan kawan kita. Oi, Dendang. So sekarang ni aku nak pergi tempat mana? Macam oi, lama gila aku tak buat dalam pakai kereta Wira ni. Macam lama gila lah, serius lama gila. Dan aku tersilap. Sepatutnya aku malas nak buka. Aku saja je klik je, saja je aku swipe. Lupa sekarang ni tengah orang balik kerja mat. Dia macam alamak, itulah kau geli sangat nak main. Kau dalam jam dengan hujannya, macam mana aku nak load barang pun tak tahu. Tapi nak dekat sampai dah ni, dekat Taman Kencana. Ku belakang kelas, gelak sampai lupa pasal stres. Kasut kotor, hati kita berkilat, janji susah senang sama. Ingat, naik motor, minyak tinggal sikit, jadi roti canai tengah pagi sempit. Kau cakap Okay, so sekarang kita tengah tunggu brother kita pergi collect barang dekat apa? Sea Perfect. Sea Perfect. Kita tunggu dia dalam kereta lah. Biar dia ambil barang tu dan bawa masuk ke dalam kereta. So kita hantar di location. Barang pun dah dapat. Okay, barang dah dapat. Jom kita gerak. Jom. So, kita nak pergi ke Worldwide Advertising and Printing. So, waste. Okay, kepada Worldwide saya minta maaf sebab apa? Jalan jam gila. Serius jalan jam. Miss Low saya on the way ke sana. Should be ETA akan lambat sikit lah sebab memang tu tengah jam ni dalam 1 jam. Okay, saya takut you ni lah. Ni kan sekarang trafik kan. Okay, thank you. Lama siap tak buat Lalamove. Kiri. Okay Aden, aku rasa kau dah lapar gila kan. Sorry Aden. Tak ada hal lah. Dari tadi bunyi-bunyi perut ni. Oh ya yeah. Tak apa, dalam 20 km Aden. 20 km. Okay, 20 km dalam 20 minit kan. Terlebih berhenti, tak nampak lain geng. Lain pun tak ada. Apa punya JKR buat lain macam ni? Tak nampak lah. Beginilah keadaan kalau kita seorang driver Lalamove kan. So macam ni lah. Busy gang. Jom. Macam ni lah geng. Kalau kita buat Lalamove salah masa. Begini. Nampak. Baru nak feeling nak mencedok. Sekarang ni dah tercedok. Aduh.
Datang guys. Untuk konten je aku buat ni. Memang tak aku nak buat lagi depan ni. Nak balik. Nak balik. Nak sebelah ni geng. Kena stay je sini sebab lain ni semua diri nanti kena rapat. Kena rapat. Konten je pasal. Dah. Nasib baik tersuruh aku ingat buat konten. Dia nak membazir masa lah. Boleh nanti kita makan sedap-sedap dia dia. Apa yang ada kat RM40 tu makan sedap. Kepci lah. Okay. Presiden je. Ada apa-apa ni dah. Siapa tu? Siapa yang kenal geng? Situation dia sekarang. Okay, jom. Sikit lagi. Isteri juga. Sikit lagi. Nama dia adalah, kedai dia adalah Worldwide Advertising. Worldwide Advertising. Stop. Halo pets. Depan sikit kiri. Worldwide Baik, Advertising. ni macam tempat Isa buat video ni je kan. Kini. Ada peti. Peti. Peti sini. Peti. Weh, kau tak bagi signal. Sorry. Reverse sikit. Sikit kan. Tak apa kau U-turn lah. Boleh sikit LD kan. Tengok kereta belakang depan. Tengok kereta depan. Don't worry. Oh, tak nangis. Aku buat advertising tu kanan. Belah kanan. Okey, berhenti. Kanan depan ni, depan Citra ni. Kanan. Balas. Oh, Okay, geng. Jom kita hantar barang, geng. Barai. Abang. Ada gambar sikit Proof provide, proof delivery. Unlock complete. Okay bang, thank you. Ada 20%. Lebih, terima kasih. Geng. Selesai geng. Selesai. Untuk 40 sen. 40 ringgit 80 sen geng. Pengalaman. Okey, kau ingat pengalaman. Cerita sikit pengalaman kau. pengalaman dan pengajaran Kalau korang nak buat Lalamu ke Grab ke and everything pasal nak hantar barang, hantar makanan, delivery food, yelah, waktu dengannya janganlah bawa kereta manual.
bawa lah kereta auto. Itu nasihat aku lah. Sebab apa? Kalau korang bawa waktu orang panggil waktu kemuncak kan. Dalam main game je. Lagi-lagi waktu orang balik kerja. Kan? Waktu orang pergi kerja. Janganlah on time tu. Kalau korang rajin, korang kereta auto boleh lah pergi lah. Kereta manual jangan. Nanti jadi macam aku. Auto kan, otak dah besar sebelah lah. Okay lah geng, so settle. Tahu kat mana sekarang ni, tapi kat belah-belah area Kepong tu sana ramai macam tu lah. Bye-bye solat tu geng. Solat tu. Solat tu geng. Solat tu. So aku dekat Surau Al-Syed, Jalan Persiaran Negara 2, Taman Indah. Kawasan surau yang baru nak buat, tapi itulah, baru nak hidup kan. Dia ajak kita join jemaah. Tapi Macam semua, tapi semua Indian. Okay lah geng, surau pun, solat pun sudah. So jom lah, aku hari konten hari ni itu saja. Kalau aku nak balik ke KL, aku dekat Kepong, duduk Ulu Langat, nak balik ke Langat balik daripada Kepong dengan keadaan jam. Tahu macam mana. So jomlah. jangan follow. Tak habis lagi, sabar. So selepas 1 jam 20 minit kita orang running dalam move, so itulah ada hasil dia geng. Makan tengah hari je pun. Jom. So kita ada dekat nasi lemak kau-kau lah. Benda ni tak di-promote tau. Tapi penat kan? Satu order je, penat kan? Okay lah guys. So makan lah. Apa nak makan? Makan dia. Order dia. Scan QR. Scan QR. Oh, thank God. Scan QR. Tekan. Kena scan QR. Kau jangan sampai aku buat vlog ni 2 jam. Jom kita makan Kita dulu. kena buat hari ni. Dia sendirian di dunia yang bising, tapi hatinya senyap memanggil nama anaknya. Tangan tua itu menari di atas api, memasak kasih yang tak pernah basi. Senduk kayu jadi saksi cinta, kuali besi menyimpan doa. Setiap nasi yang digorengnya adalah zikir